Jangan main-main dengan saya. Jangan ingat pakai telefon saya tak boleh sampai kat rumah. Ada visi sekali lagi. Hello. Hello. Dapat pun. Assalamualaikum. Salam. Aduh, jap. Apa ada Pak Yu macam Elon Musk tu. Kira tanam chip dalam kepala. Terus ingat tu satu-satu pening saya. Bukan sebab apa yang hari ni saya tengok video Pak Yu terus ingat ni. Sebab apa yang Pak Yu cakap kat saya dulu jadi hari ni ni jadi kat saya. Berkata saya dah ada anak lelaki, umur dah 2 tahun. Lah ni saya boleh buka kedai kat perempuan 4 pintu, kedai baju, dia berniaga baju. Lepas tu kita pun dah ada duit poket sendiri, ada bisnes sendiri. Dulu kita tengok orang. Dulu kita lalu dalam pekan kita tengok bila lah aku nak macam ni. Tapi disebabkan kita tak mampu. Dulu saya tak mampu tau. Zaman 2018 tu bagi tim besar lah bagi saya. Tapi sebenarnya saya silap. Saya duk mampu lebih pada tu lagi. Tapi dah Pak Yu bancuh saya. Senang nak senang lagi. Bukan masuk pusat pun, bagi konsisten sehari. Dah hang kata hang nak berubah, aku nak tengok lah hang ada inisiatif apa. Kalau sungguh, hang buat lah. Tapi tu dia, saya cakap lah, wife saya gerak. Kalau saya tak bangun, dia tunjuk video Pak Yu, terus saya bangun. Saya cakap lah, wife saya gerak. Kalau saya tak bangun, dia tunjuk video Pak Yu, terus saya bangun. Wow. Masa tu kan Pak Yu jenis langsi gila cakap kan. Aku tak mau berurusan dengan pesakit ni. Dia cakap, kau hajat mesti rontornya tau. Kalau mati anak tu je dah. Mula dulu. Lepas tu, adalah respon lepas pada Pak Yu call. Dia bagi tumpuan kat saya tu bermakna kata macam pesakit yang dah kronik betul ya, pesakit yang maksud hampa ni tak boleh kita silap sikit. Lebih kurang macam tu lah. Lepas pada tu dia pun tengok seminggu bila dia pun bagi apa yang kita mau, apa yang kita buat pula apa yang dia pun mau. Jadi ada give and take lah. Dia pun bagi apa dia pun, so dia pun faham nak tinggal drastik ni. Rokok yang tak ada kimia pun tak boleh tinggal, tambah ni makan kimia. Jadi dia take time benda tu. Depa bagi sampai satu tahap saya dah tidur berhari-hari pun depa tak kisah. Saya bangun, bila saya bangun tidur depa letak benda makan. Satu hari bila saya bangun saya rasa bersalah sangat. Sudahlah, tak ada duit. Lepas tu bini pula tolong, mak tolong. Jadi depa kalau ikut kita yang tolong bini, kita yang tolong mak. Jadi saya rasa bersalah tu saya boleh bangun dan saya cakap, aku nak tahu kata aku boleh buat ke tak boleh buat. Aku tengok Pak Yu bercakap tiap-tiap hari. Apa yang orang buat bila orang ni dah rasa nak ni tapi dia buat bagi dia lupa terus benda tu. Saya tengok dia macam tu lah. Yalah kita pun pergi beli masa tu bukan beli botol, beli dalam 100 tapi sehari boleh pergi ke 300.5. 400 tu biasa. Tapi sekarang saya buat macam ni Pak Yu. Dulu aku boleh cari sehari untuk benda tu. Lalu ni aku pun cari macam tu untuk benda lain. Macam jutawan senyap punya video. Mereka jutawan senyap. Betul. Sebenarnya dulu saya dah jutawan awal lagi macam Pak Yu cakap tu lah. Disebabkan binatang ni. Tapi bila kita simpan, kita buat macam ni lah. Sampai sekarang bila jumpa kawan-kawan melawak macam ni lah. Hang duit simpanan untuk jadi seorang penagih banyak lagi. Aku dah banyak lah sekarang ni kan. Dulu kita dah lepas tu dah boleh buka kedai pun. Saya rasa macam kalau kata dilahirkan semula tu macam teruk sangat kan. Tapi jadi macam fresh. Benda tu tinggal banyak kebaikan lah. Itu dia lah. Siapa nak main dalam keadaan lurus, dia mesti bengkak-bengkok memang. Sebenarnya benda tu kadang-kadang jadi ada bagus dan ada tak bagus. Yang bagusnya kita pengalaman, kita tahu bila Allah Ta'ala janji dah, hang buat macam tu, aku bagi macam tu. Kita berdoa je lah kan. Dan Allah Ta'ala dia bagi kat ni, dia bagi peluang yang ke berapa dah saya tak tahu lah kat saya ni. Tu pun 3 orang member saya dah stop macam saya sebab saya promote tengok video Pak Yu. Lillah saya cakap. Dan dia orang cakap kata, kami 5 orang atau 6 orang lah. Nanti tengoklah kami pergi KL ke mana, kita nak naik jumpa Pak Yu sendiri. Kami dah berjaya buat benda tu. Sebab saya cabak mereka macam mana mereka cabak saya. Sebab dulu mereka cabak saya hisap. Jadi saya cabak mereka untuk berhenti, mereka kena berhenti lah. Itu je lah. Dah 3 dah. Yang dah berhenti, yang lagi 2 lagi tu on off lah. Kita tak suruh dia sebab apa kita cakap macam ni, dia kenal benda tu melalui saya juga, melalui kawan-kawan juga. Tapi kawan-kawan nak tinggal ni macam-macam juga jadi. Tapi jadi pun puas hati lah sebab final dia tu memang menang. Macam JDT dengan Kedah semalam, penalti pun dia tetap menang. Dia nak yang final tu. Final kita menang kan okey lah. Perempuan lah macam dia dah tak tengok video Abang Use kau dah kan. Macam tu ada kerja kali saya kan. Bukan kita nampak kata bukan sebab dia dah guide kita sampai Pak Yu guide dari segi Pak Yu cakap kalau hang tak mampu buat RM2 hang mampu segi benda lain.
Tu lah saya tengok Pak Yu. Maksud dia, sebagai Pak Yu kan masa 2018, Pak Yu jenis bancuh kakak, tak ada tapis. Sila Pak Yu tak ada tapis. Pak Yu tak macam lah, banyak filter. Dulu tak ada filter. Dulu kakak punya. Kakak punya. Bermakna kata, aku je faham hampa kena terima kasih kat aku. Dan aku yang masih ambil tahu tentang hampa. Pak Yu cakap kat saya macam tu. Hampa kena faham kata sekarang ni aku bela hampa bukan untuk hampa isap lagi banyak. Aku bela hampa supaya orang tak pandang hampa ni lagi teruk. Dan hampa takkan jadi lebih teruk. Sebab kita tengok 5 orang pergi pusat. Yang 3 lagi tu tak pergi pusat. Tapi yang 3 lagi tu tak pergi pusat yang boleh berubah. Yang 5 lagi terus out dah ni. Out terus. Terus ke ubat, terus ke isap heroin pun. Tapi saya pun terkilan jugalah. Saya pun selamat lah. Tak terkot tu dulu kan. Pasal saya boleh berubah ialah sebab nawai tu. Percaya tak apa yang saya buat tu nak bagi ada kebengangan dekat tuan? Ya. Sebab saya geram kat Pak Yu. Saya memang betul saya cakap. Kata bini saya selalu ugut. Aku tunjuk video Pak Yu. Hantar tak bangun aku tunjuk video Pak Yu. Sebab iyalah. Masa tu kan saya cakap Pak Yu tak ada filter. Pak Yu hantam kau-kau kan. Dia celak. Dia. Kita telefon dia. Aku tak mau berusaha dengan hang lah. Aku nak dengan family tu. Tapi tak apalah. Ambil treatment kita tak mampu kan. Siap kena marah lagi. Aku tak paksa. Mampu macam mana hang mampu. Hang mampu dari segi apa. Bukan tu kan. Aku geram tu dia ni. Okay, kita ada satu hari aku berubah. Aku nak cakap kat dia kata. Iyalah dalam kadang-kadang tu bukan kerana pujuk. Kerana hangat hati kita boleh berubah. Kerana panas hati je. Bukan ada apa pun. Memang geram lah. Memang kau-kau lah. Saya cakap kat Saipul. Apa tu kedemas. Saya cakap mulut dia gila kau lah. Jadi macam tu dia cakap mulut dia tanda sayang tu je lah. Saya cakap okey kita kena ambil faham lah bila orang cakap macam tu. Mulut tanda sayang. Kadang-kadang dia pujuk tak mau bagi kita buat hari tu je. Esok tu kita akan buat juga. Melainkan dia tinggal kata-kata ataupun apa benda yang bagi esok kita nak buat pun kita lebih hangat hati. Aku tak buat lah. Lagi kalau aku buat mesti. Macam tu lah. Kata dia bukan Pak Yu buat live, buat treatment. Bukan aku paksa beli. Aku cuma nak habang kata aku yang masih caring bab hampa. Kalau hampa tak berubah, lagi pun aku tak kaya pun. Kalau aku pergi buat treatment kat hampa, lepas tu aku balik-balik kau terus jadi millionaire. Main berubat kita pun kita rasa banyak. Kita yang merapu berjuta dah. Lebih pada tu kita tak rasa apa pun siap. Feedback dia lagi teruk je. Ni hang bagi hang buang ada walaupun 10,000 tak jadi apa pun dia kata kat hang weh. Hang rasa yang ratus-ratus masuk dalam jamin 2-3 kali tu hang tak rasa rugi. Aku pi jumpa hang, pi tolong hang 10,000 pun hang rasa kalat. Tapi okeylah. Saya kita video Pak Yu call dengan pesakit dulu saya ingat macam jenis game lah, jenis macam kau team apa-apa. Tapi bila saya dengar seorang tu cerita, saya sebiji macam saya. Dia macam ni dia olah bini dia. Saya olah bini saya. Dia olah mak dia, saya olah mak saya. Wih, sebiji kot. Nak lena terus terjaga. Tu kata tu. Hari yang tu 2018 tu tak kick. Tapi dengar suara Pak Yu terus kick. Tak kick. Tak lena tu. Tapi bini pun dia terima kasih banyak-banyak kat Pak Yu. Serius dia cakap. Dia cakap kata kalau tak kerana perik dulu tak bahagia Allah. Sekarang macam ni lah. Saya buat benda yang happy wife, happy life. Habis. Alhamdulillah. Mantap perasaan korang bila korang dengar sharing ni. Korang tulis. Aku dah tengok.